Minyak Malaysia dihantar ke Filipina. Bodohnya Malaysia ni pay export minyak. Satu naratif yang sedang berlegar 2-3 hari ni. Pembangkang ambil isu ni untuk burukkan negara sendiri dan mereka kencing penyokong-penyokong mereka. Apa saja berita yang kita terima kena cek dengan fakta yang betul. Ada 5 fakta yang penyokong-penyokong pembangkang ni kena kencing dengan pemimpin mereka. Yang pertama, minyak kita tak lalu Selat Hormuz pula. Habis tu yang kita beli tu minyak daripada siapa? Minyak daripada Iran. Ni, 38% minyak kita import memang lalu dekat Selat Hormuz. Kedua, minyak Malaysia pengeluaran dah cukup. Pasal apa nak kena import pula 38% lagi? Bodohnya Malaysia ni pay export minyak. Pasal apa tak pakai semua untuk rakyat sendiri? Ni masalah bila miskin ilmu. Ni, nak bayar minyak. Harga kapal terbang tu buh dalam motor. Berapa sanggup bayar? 1 liter. Lagi mereka kata harga minyak tak perlu ikut harga dunia. Ni lagi mengarut. Kita bukan tanam sayur belakang rumah letak harga ikut suka. Dan mereka duk marah pasal apa diesel naik harga. Bukan diesel saja, petrol pun naik harga. Tapi kita dekat Malaysia masih lagi bayar RM1.99 seliter. Awak tak pergi bayar harga pasaran RM4.27 seliter. Ingat sangat. Dan ada mula-mula mereka kata diesel Thailand pasal apa lagi murah daripada diesel di Malaysia. Lah ni Thailand pun dah apung ni pun punya minyak ikut harga pasaran. Pergi tengok nyari harga diesel mana lagi murah. Ni yang paling terbaru. Minyak kita pergi jual dekat Filipina. Benda ni langsung tak logik. Macam mana kita nak jual kalau kita pun tak ada apa-apa urusan niaga antara Petronas dengan Filipina? Tak tahulah kok ada geng penyelundup daripada Terengganu ke, the deal dengan Filipina tu, Wallahualam.